Assalamualaikum tuan-tuan. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Unggas Farm Keraton Channel. Baik, hari ni saya nak bercerita sikit tentang telur-telur yang diramkan lah pada 23 malam 24 bulan lalu. Ini sambungan sedikit daripada episod 7. Okey. Kita tengok inilah yang terjadi apabila telur-telur ada yang tak menetas. Mungkin disebabkan banyak faktor lah sebenarnya. Salah satu faktornya ialah masa hari raya haji tu saya balik ke kampung, jadi 2 atau 3 hari telur tidak dipusing ataupun tidak dibalik-balikkan. Mungkin salah satu sebabnya lah. Okay, tak apa. Kita cuba ambil telur-telur ni dan kita cuba scan tengok apa yang telah berlaku. Sama ada telur ni tidak berbenih ataupun anak benih tu mati di tengah jalan ataupun macam mana Kita kutip dulu tengok. Okey. Satu pembetulan tuan-tuan. Telur yang saya ramkan itu hari ni bukanlah kesemuanya telur ayam kampung. Adalah sikit telur ayam telur ayam Lohman Brown. Ni yang coklat ni. Kebanyakannya telur Lohman Brown yang tak menetas lah. Telur ayam kampung adalah dalam 4 biji ataupun 5 biji yang tak menetas. Kita kutip dulu. Kita pergi scan tengok embrio dia sama ada mati di tengah jalan ataupun langsung tak ada benih. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya onkan lampu incubator auto ni dan kita scan lah, tengok apa yang telah berlaku pada telur-telur ni. Okey. Ni tuan-tuan, ni menandakan telur ni memang tak jadi daripada awal ni. Dia punya embrio pun tak berkembang. Memang tak ada ni. Okey. Kita tengok yang lain pula. Yang ni ada berkembang benih dia. Tapi disebabkan kurang ataupun tak cukup pusingan dia, kita tak bolak-balikkan dia, mungkin salah satu sebab dia tak menetas lah. Ni kalau gelap macam ni memang ada benih ni. Okey. Kita ambil telur ayam kampung pula. Ayam kampung kacuk tuan-tuan. Ni memang tak jadi pada awal ni. Okey. Kita tengok lagi yang lain. Ni telur LB. Ni pun macam tak ada benih ni. Okey. Kita tengok lagi LB. Ni pun mati di tengah jalan. Embrio tak sempat berkembang. Okey. Kita tengok pula telur ayam kampung pula. Ni pun macam tak ada benih ni. Lagi satu kita tengok telur ayam kampung. Ni pun nampak macam tak ada benih. Banyak juga telur yang tak ada benih. Kita tengok lagi satu telur Lohman Brown. Ni ada benih. Saya tak scan semualah tuan-tuan Saya cuma scan hanya beberapa biji je. Cuma kita nak tengok peratusan telur ni macam mana. Sama ada banyak yang tidak berbenih ataupun banyak yang embrio dia mati di tengah jalan. Ni tak ada benih. Ataupun mati masa peringkat awal. Ni pun mati di peringkat awal. Inilah dia tuan-tuan risiko kalau menggunakan incubator manual. Risiko tidak menetas tu tinggi sikit sebab apabila kita pergi ke mana-mana, kita tak dapat nak pusingkan telur tu. Jadi kepanasan telur tu tidak rata, tidak merata. Maksudnya tidak keseluruhan telur tu panas, hanya sebahagian saja. Mungkin salah satu sebab telur-telur ayam ni tak menetas lah.
Tapi tak apa, walau macam mana pun memang dah rezeki saya macam tu. Tak boleh buat apa lah. Kita hanya usaha buat, cuma rezeki Allah tentukan. Jadi ni salah satu pengajaran dan pengalaman lah daripada untuk kita untuk memperbaiki kesilapan-kesilapan yang akan datang. InsyaAllah lepas benda ni kalau ada rezeki mungkin saya akan cari satu incubator yang lagi besar sikit benda ni lah. Yang ni hanya 24 biji. Mungkin saya akan cari yang lebih besar, 80 ke 100 lebih ke. Tengoklah keadaan macam mana. Sebab incubator pun boleh tahan juga harga dia. Okey, setakat ni saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum. Terbaik.